Salam dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak tunjuk Alphard yang spek JBL. So owner kata dia nak upgrade pergi ke Android player yang besar lah, screen besar lah, 15 inci, 15.6 inci. Okey, so JBL spek, macam mana kita nak tahu kereta ni JBL spek? Kita tengok sini. Dekat sini tak ada cermin. Kalau tak ada cermin punya, dia adalah JBL spek. Okey, sebelah sini ada satu lagi Alphard. Yang ini tak ada JBL lah. So kalau tak ada JBL, dia ada cermin lah. So kereta ni pun dah siap pasang lah. Okay, lepas tu kita nak tahu macam mana kita tahu ni JBL spek. Pintu situ pun ada satu emblem. Okay, untuk JBL spek ni, so banyak owner dia nak tahu kalau dia punya kereta adalah JBL spek, dia punya sound system asal tu semua masih pakai balik ke tidak, apa function yang boleh pakai dan apa function yang tak boleh pakai balik. Okay, so pertama saya nak tunjuk pada sound system dahululah. So kalau sound system tu memang kena pakai balik lah, kalau tak rugi beli JBL. Okay, sound system tu boleh pakai balik. Speaker dan amp tu JBL, kita dah ada satu sistem plug and play. Owner kata sound dia lebih sedap daripada asal. Okay, di sini macam mana kita nak tahu sistem dia boleh pakai balik atau tidak? Okay, kat sini kita boleh pergi kat car information. Okay, first ialah roof monitor lah. Roof monitor pun boleh pakai balik, tak ada masalah. Okay, sini ada satu amp setting. Amp setting ni ada function semua boleh set balik. Amplifier punya setting semua boleh set balik. Kalau tanpa ni, amp tak boleh nak function. So that means player ni dia memang dah sistem dia plug and play untuk JBL. Okay, kedua saya nak tunjuk satu function yang sangat berguna. Okay, andaikanlah sekarang anda masih pakai lagi player asal, sudah tentu roof monitor ni jarang buka. Sebab apa? Kita nak play sini, video pun tak dapat asal punya. Lepas tu dah tentu roof monitor tak pakai lah. Jadi sekarang ni kita dah boleh fully utilize dia punya sistem. Okay, saya bagi contoh. Sekarang saya buka YouTube. Okay, depan saya nak tengok YouTube. Belakang saya nak pergi tengok YouTube, tapi depan saya nak guna function lain. Boleh tak? Boleh. So tekan ni saja. Okay, so sekarang atas ialah display untuk video lah. Kemudian depan kita boleh pakai Waze. Okay, screen pun cantik, screen pun jelas, clear. Okay, kemudian lagi satu saya nak bagi tahu tentang dia punya camera system. Okay, untuk Alphard atau Viewfire yang spek dia JBL, asal dah ada 360. So asal dia 360 masih boleh fungsi seperti biasa. Okay, bila pusing steering semua masih fungsi lagi. Okay, so yang ni kita tak perlu risau. Termasuk button ni pun semua function macam biasa, tak ada masalah. Okay, kemudian function lagi yang saya nak bagi tahu ialah tentang dia punya sound system juga. Okay, player ni dilengkapkan dengan DSP. DSP ni kita tengok DTS ni sangat berguna, sangat dia boleh bagi kuatkan lagi dia punya suara dan dia punya power untuk player ni. Okay, yang ini tanpa DTS. Lepas dah on, kita boleh dengar dia punya keseluruhan bunyi tu dia dah naik. Jadi sebab tu mungkin owner kata sound system dia lebih sedap. Saya rasa sebab ni lah. Okay, kemudian contohnya function macam lain-lain tu seperti biasa lah. Yang itu Android player semua pun lebih kurang sama lah. Cuma hari ni saya nak cerita ni JBL punya owner untuk kereta yang Alphard dan Viewfire yang jenis JBL. That means lepas kita pasang player ni tak perlu risau. First, amplifier boleh guna balik seperti biasa. Speaker semua function macam biasa. Nombor 2, 360 boleh function macam biasa. Cuma nak beritahu dululah, kalau 360 tu kita dah pasang player jenis macam ni HD
360 dia kurang sikit lah. Boleh pakai lah, tapi dia clarity dia kurang sikit lah. Sebab dulu kecil kan, sekarang kita dah besarkan dia punya screen. Yang ni adalah dia punya kelemahan lah. Tapi sudah tentu kalau bos nak tukar dia punya kamera pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, yang penting sekarang boleh function balik, dan juga roof monitor pun dah boleh pakai lah, tak ada masalah lah. Jadi okey, yang itu saja saya nak terangkan. Nanti esok kita akan buat satu video lagi untuk kereta yang bukan spek JBL. Kita boleh tunjuk lebih lagi function untuk player ni. Setakat ni ada tak apa-apa soalan yang nak tanya? Ada bos. Saya nak tahu ni brand apa ya? Okey, kami daripada Taka. Jadi player ni pun jenama Taka jugalah. Oh. Model dia DM40 Pro. Faham. Okey, sekarang ni dia punya prosesor dia pakai prosesor apa ya? Okey, kalau you ada perasan tadi, player ni memang smooth lah. Setakat ni untuk player yang Alphard ataupun jenis Viewfire ni, prosesor Snapdragon adalah yang paling bagus di antara banyak-banyak. Jadi prosesor dia Snapdragon ni, dia macam handphone lah. Selalu handphone high spec baru ada Snapdragon. Lepas tu dia punya spek dia pun RAM dia pun besar, RAM dia 8GB. Dan juga dia punya room storage dia 256. Setakat ni dia ada modify apa-apa kalau nak pasang player ni dekat Alphard? Okey, untuk kereta yang bukan spek JBL pun sama juga plug and play. Untuk juga yang JBL spek pun plug and play. Tapi kalau bos perasan, sekarang aircon lama dia kat sini, dia dah pindah ke bawah. Jadi yang ini pun semua tak ada modify. Semua dia dah ada part-part dia untuk buat semua ni. Jadi tak ada masalah, tak ada modify lah. Kecuali kita pasang kamera 360 tu, biasalah kita orang akan tarik wiring lah. Tapi yang itu jangan risau, dia tak akan jejaskan apa-apa fungsi asal lah. Oh okey bos, tapi saya nak tahu harga lah. Mesti mahal kan kalau nak pasang player ni? Okey, harga tu kita terus bagi tahu satu harga. Senang cerita. Okey, ini ada dua package. Pertama, kereta yang bukan JBL spec. Contohnya yang macam kereta sebelah tadi, kereta tu bukan spek JBL. So apa yang kita bagi ialah player one set dengan 360 kamera yang HD 1080, memang jelas punya. Okay, siap pasang sekali dengan cover. Sekarang untuk pasang 360 kamera ni, kita akan bagi cover untuk pasang kamera tersebut. So tak payah nak modify, tak payah nak tebuk lah. Termasuk sekali wiring siap 4950. Untuk spek JBL, okey, dia tak termasuk 360 lah kamera sebab asal kita dah guna balik. Okey, tapi kita kena masuk one set wiring system ataupun interface untuk hidupkan semula JBL punya amplifier dan juga JBL punya speaker semua. Jadi yang itu pun sama juga, dia punya package tu pun 4950. Harga berpatutan tu. Okey, so tunggu apa lagi? Pasang lah. Okey bos. Okey. Terima kasih. Sama.